Pagi ni cadangnya nak sarapan dekat Fighter Cafe Telipong Hill. Kerana hari tu datang, kemarin dulu datang, terliur sangat nak sarapan dekat atas ni. Tapi oleh kerana first day rumah adik ipar, jadi eloknya sarapan di rumah dia lah. Pagi ni sekali lagi naik ke atas ni, memang target nak sarapan di sini lah. Rupanya hari ni kafe ni tak buka. Allah Akbar, tak apalah. Mati udara segar di atas bukit ni. Ketinggian bukit ni lebih kurang 329 meter tinggi. Tempoh masa yang diambil sebenarnya lebih kurang setengah jam je. Kalau kita terus je tanpa banyak berhenti. Saya tadi banyak berhenti lah, ambil gambar, ambil video, menikmati sepanjang pendakian, tempat-tempat yang cantik, pemandangan yang cantik. Jadi itu saja video pagi ni. Assalamualaikum.